Johor Darul Ta'zim (JDT) menewaskan gergasi Jepun Vissel Koop 1-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Zon Timur Liga Juara-Juara Asia musim 2025 hingga 2026 di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada Selasa. Pasukan tuan rumah, Johor Darul Ta'zim (JDT), menurunkan Andoni Zubier di bahagian penjaga gol dan Hector Havel sebagai arkitek di bahagian tengah manakala Bergson da Silva mengetuai jentera serangan. Sementara itu, Vissel Koop membariskan Shuichi Gonda di benteng terakhir dan gandingan Jean Patrick dan Yuta Gok sebagai ayam tambatan pasukan tersebut. Gol oleh Marcos Guillem pada minit ke-58 untuk Johor Darul Ta'zim FC. JDT yang hadir hasil umpanan menarik daripada Bergson da Silva terpaksa dibatalkan sekali lagi selepas beliau dikesan berada dalam kedudukan offside. Tidak lama kemudian, pada minit ke-63, Jean Patrick pula menguji pertahanan Harimau Selatan dengan satu percubaan berbahaya dari dalam kotak penalti, namun rembatan tersebut sedikit tersasar dan gagal menghasilkan jaringan. Johor Darul Ta'zim FC JDT akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-73 menerusi jaringan hasil umpanan cantik pemain gantian, Jairo da Silva. Gol tersebut memastikan Harimau Selatan melangkah ke peringkat 16 terbaik musim ini tanpa bergantung keputusan pasukan lain pada esok hari. Aksi terakhir ACLE peringkat kumpulan musim ini di Stadium Sultan Ibrahim tamat dengan keputusan 1-0 memihak kepada pasukan tuan rumah, Johor Darul Ta'zim JDT.